Siapa-siapa nak cari kereta, ini kabel kita. Tengok kepala pun dah tahu. Kabel terbaik juga. Tengok kepala pun kita dah tahu kabel. Alright guys, hari ni kita nak pergi mana? Kita pergi Proton. Sebab apa? Sebab hari ni kita sekali lagi kita dapat bantu staff kita untuk keluarkan kereta baru dia. Di belakang ni banyaklah kereta kita jual kan. Okey. Sebab padu tak padu kereta. Okey, jom. Let's go. Okey. Sekarang. So alhamdulillah. Tapi untuk kali ni memang proses dia agak lambat sikit. Sebab apa? Sebab kes ni agak rumit sikit lah. So ada isu sikit yang kita nak settlekan. Sebab dia tak nak guna grantor. Mak ayah dia pun tak nak jadi grantor. So tapi alhamdulillah dah lulus. So hari ni kita nak ambil kereta. Ni staff kita yang dah kerja dekat setahun lebih. Yang kita nak buat review KL. Hari ni ambil kereta. Tunjuk sikit kereta. Terus kita shoot ke KL. Jom kita tengok kereta. Jom kita tengok kereta dia. Jom. Ayung sikit. Play. Okey. Sekarang jom. Perasaan. Share sikit. Macam saya ni happy bang. Okey. Lepas tu? Saya dapat kenal dengan abang. Saya dapat bangga je abang jadi majikan saya, bukan setakat majikan lah. Saya anggap abang macam abang kandung saya jugalah. Okay. So, semua nasihat abang bagi semua saya dengar. So macam mana? Rasa ni satu achievement yang apa yang orang cakap yang patut dibanggakan tak? Betul. Patut Patut. So patut tak kita nak surprise mak ayah kita? Patut boleh lah. Boleh surprise. Saya harap lepas ni kita pergi KL, kita sama-sama fly dan kita tengoklah sekarang mungkin umur 21 baru pakai Saga, atau lagi 3-4 tahun boleh tukar kereta lagi mahal tu tak? Ada rezeki tu tukar baru. So umur 21 dapat beli Saga yang premium, kira Saga premium, ada kereta yang boleh yang kita boleh bawa tak payah nak redah hujan. Satu achievement yang sangat patut dibanggakan lah bagi saya. Apa yang saya nak cakap, saya doakan semoga kamu terus berjaya walaupun bukan dengan saya lepas ni, teruskan berjaya. Ingat, ini adalah satu tanggungjawab yang kamu perlu tunaikan setiap bulan. Adalah orang cakap dah kira nafkah, bulan-bulan kamu kena bayar dah selama 9 tahun. Alright, pastikan simpan duit, jangan buang duit kat benda-benda bukan-bukan. Jimat, selagi boleh jimat. Kedai makan dah jimat makan, dah jimat minum. Komitmen ni tak besar pun sebenarnya. Motor pun dah habis bayar, beli cash hari tu dia. Motor beli cash, kereta beli. Satu je komitmen kamu, mak ayah. Itu saja. Jangan lupa mak ayah. Itu je pesanan saya. Komitmen kereta dengan mak ayah jangan dilupakan. Okey, itu saja. Semoga terus jaya. Itu saja. Mana dia bang? Mana? Itu saya abang. Sayang. Bujak. Dah. So, gambar satu dulu. Lupa nak jumpa brother ni. Okey, inilah dia kita punya SA daripada dulu sampai sekarang yang sangat banyak membantu. Dah berapa biji ni dah berapa biji kereta dah keluar dengan dia. Ini kali keempat rasanya. Banyak dah. Banyak lebih. Banyak kita support kita. Kita support kita. Ni support sama-sama dah. Siapa nak cari kereta, ini kabel kita. Tengok kepala pun dah tahu. Kabel terbaik juga. Tengok kepala pun kita dah tahu kabel ni power punya. Okey bang. Boleh bang. Saya satu request. Saya macam mana pun saya kena rasmikan kereta ni. Kalau tak dia orang cakap tak berkat. Biar saya rasmikan dulu. Boleh. Jom sekali. Jalan dulu. Boleh? Boleh